AI. Kan jadi dah benar. Lepas ni bagaimana is baik. So ramalan ni tuan-tuan, ni saya ajar tuan-tuan macam mana nak buat ramalan lah. Ada orang dah bagi data. Tuan-tuan rasa berapa PH akan menang di Negeri Sembilan daripada 36? Cuba tulis kat ramalan tu. Berapa akan menang? Kan berapa PH bukan PKR, bukan ni lah. Berapa PH akan menang? Daripada 36 kerusi DUN, agak-agak berapa PH akan menang? Dan nak menang ni mesti ada 19 kerusi. Kan, mesti ada 19 kerusi. Muhyiddin dah umum tadi, Bersatu akan guna logo sendiri. Okay, good. Kan saya dah kata. Bersatu akan guna logo sendiri. So daripada 36 untuk jadi kerajaan dia kena menang 19 kerusi. 19 kerusi. So berapakah PH akan menang? Oh, okay, saya dah baca dah 22 minit lepas. Okay, dah diumumkan Bersatu akan bertanding di Negeri Sembilan guna logo sendiri kerana kecewa kerjasama PAS dan juga BN. Ada yang kata 11, ada yang kata 12, ada yang kata 6. Nur Azlan kata 10 ke 26. Jauh benar kau punya julat tu. Ada yang kata 11, ada yang kata 10, ada yang kata 12, ada yang kata 10, ada yang kata 19. Oh, 19 pun ada. 2, 12, 10, 3. Okey. Bersatu mengumumkan akan meletakkan calon-calonnya pada PRN Negeri Sembilan setelah mendakwa proses rundingan kerusi PN gagal dimutamatkan susulan tidak akan PAS mengadakan rundingan politik dengan Barisan Nasional. Perkara itu diumumkan Presidennya Muhyiddin Yassin setelah mesyuarat pimpinan tinggi Bersatu yang berlangsung di Petaling Jaya sebentar tadi. Okey. Jadi dah termaktub, dah tertutup, dah tersirat dan tersurat. Sebab itu kenapa saya buat live pukul 11 malam ni kan. Yang pertama, PAS akan bergabung dengan Barisan Nasional. Okey. PAS ni, bila saya sebut PAS ni, PAS, Wawasan, Barisan Nasional. Okey. Bersatu, dia akan langgar logo sendiri. Dia tak boleh guna logo Perikatan Nasional. Sebab dia bukan memegang pengurusi Perikatan Nasional. So, berjaya PAS nak take over Perikatan Nasional. Okey. Wawasan, dia akan sekali, saya sebut tadi, Wawasan, Johor, Wawasan, Bersatu dan juga, what do you call that? Barisan Nasional lah. Okey, Pakatan Harapan. So, akhirnya tidak ada gabungan berlaku. Kalau tidak ada gabungan berlaku, so keadaannya macam mana is? Keadaan dia sulit sebenarnya bagi Pakatan Harapan. Benda yang saya cakap tempoh hari adalah ni, kalau kita tengok sebelum 2022, masa Rafizi ada tempoh hari, even gabungan, janganlah pada masa itu berlaku gabungan di antara PAS dan UMNO. Kalau berlaku gabungan di antara PAS dengan UMNO, PH tak ada harapan menang. Dan pada masa itu berlaku pertembungan. Sekarang ini mereka dah realise setelah beberapa pilihan raya. 2018 mereka bertembung, 2022 mereka bertembung. Now they realize something. Dia kata apa yang Iswardi dan Rafizi kata sebelum ni betul. Tak tahulah dia sebab itu dia nak bergabung ke apa, tak tahulah kan. Tapi dia kata betul. Now disebabkan benda itu betul, maka sekarang ini mereka nak kena bergabung. So akhirnya bergabung. So dia akan masuk PRU nanti dalam keadaan bergabung. Tapi ada 3 penjuru juga kerana ada Bersatu. Bersatu sudah tidak akan jadi relevan. So, saya bagi satu lagi formula kepada Bersatu. Bersatu kena bergabung dengan PKR dan Pakatan Harapan. Okay? So, sekarang ini Bersatu kena bergabung dengan PKR Pakatan Harapan. Jangan buat 3 penjuru. Gabung dan lawan. Maka benarlah ramalan saya sebelum ini bahawa PKR dan Bersatu akan bergabung. Amir dan juga Azmin bertemu kembali. Alamak. Okay. Jadi apa yang akan berlaku di Negeri Sembilan ni? Di samping saya sebut tadi kekuatan PAS, kekuatan Barisan Nasional kerana mereka bergabung, di dalam Pakatan Harapan, terutama di dalam PKR itu sendiri, sekarang ini berlaku konflik yang besar. Konflik yang besar macam mana saya kata? Semua tahulah, semua kita lah, siapa yang ikut politik ni tahu bahawa Tok Min
Menteri Besar Negeri Sembilan tu adalah kawan baik Rafizi. Everyone knows that. Semua orang tahu. Tapi kalau kawan baik, kalau kawan baik, kenapa dia tak lepas jawatan? Dia Menteri Besar satu, dia Ahli Parlimen satu. Okay, dia Menteri Besar satu, dia Ahli Parlimen satu. Disebabkan dia Menteri Besar dan dia juga Ahli Parlimen, dia nak lepas jawatan tu kena bayar 10 juta nanti tuan-tuan. Maksudnya kalau dia nak lompat parti lah, arti kata masuk bersama dan sebagainya kan. So the only way dia kena keluar ialah dia mesti kena pecat ataupun tunggu PRU. So untuk dia nak dia menang sikamat 4 penggal. Saya tahu, saya pergi sikamat. Tak baru-baru ni, recently lah. Saya pergi sikamat. Saya tahu dia boleh menang sekali lagi dekat sikamat. So akhirnya diganti oleh Ustaz Azman kan. Ustaz Azman ni pun kawan saya juga. Ustaz, akhirnya dapat juga InsyaAllah jadi datuk nanti. Kawan saya juga Ustaz Azman ni. Dan bekas I think setiausaha sulit dia kot. Ustaz Azman ni setiausaha sulit dia. So dia saya tak tahu siapa yang meletakkan dia di Linggi. Siapa yang meletakkan dia di Linggi? Yalah, Linggi ni memang bawah Paul Dickson, tapi siapa letakkan dia saya tak pasti. Dia sendiri ke ataupun Anwar ke letak saya tak pasti. Tetapi letak diri di Linggi ni tuan-tuan, macam mana nak kata, it's a suicidal mission. Dia satu misi bunuh diri sebenarnya. Bunuh diri as in politically lah. Sebab Linggi ni tak pernah orang menang daripada, orang lain tak pernah menang since 1967, 67 sampailah 2023 tak ada parti lain yang menang kecuali Barisan Nasional. So bila Tok Min nak bertanding kat situ dan masa berlawan dengan Bersatu tempoh hari pun, walaupun menang jurangnya tak ada besar, tapi kita kena faham yang menyokong Bersatu tempoh hari banyaknya adalah pengundi PAS. Dan saya tahu di Linggi ni dia ada 2 fraction je. Dia ada PAS, dia ada Barisan Nasional. Dia ada 2 grup yang besar. Now imagine tuan-tuan, datang pilihan raya, Tok Min nak bertanding di Linggi, tuan-tuan agak boleh menang ke tak boleh menang? Dan saya percayalah, ini pendapat saya lah, I could be wrong. Tok Min memang nak letak diri dari situ untuk dia kalah. Sebagaimana On Bakar disuruh bertanding, meletakkan diri dia di Don yang dia tahu dia tak boleh menang. Saya kata dia akan kalah kat Don tu. Kan, dia akan kalah kat Don tu. Don Bakar ni adalah Ahli Parlimen Batu Pahat, kawan baik juga Rafizi Ramli, tapi dia tak keluar kerana dia masih lagi Ahli Parlimen. Tuan-tuan, kita kena faham, kadang-kadang ahli-ahli Parlimen ni dia tak ada kerja lain, itulah pendapatan dia. So saya percaya, yelah, bila Tok Min letak di situ, saya percayalah, it's either kalau dia disuruh, memang Anwar Ibrahim nak meletakkan orang lain jadi Menteri Besar, atau nak mengelakkan krisis istana yang lebih besar, atau Tok Min sendiri yang merasakan bahawa baik aku bertanding kat sini supaya nanti aku kalah. Kalau dia keluar sekarang, orang akan panggil dia pengkhianat lah, tak setia parti. Baik dia bertanding, dia kalah. Macam On ni, saya dengar cerita lah tuan-tuan. Ni dah habis pilihan raya ni, saya boleh cerita lah. Dah habis pilihan raya ni, saya boleh cerita. Ada beberapa calon yang ataupun beberapa ahli parlimen termasuk jawatan menteri. Sebab itu Anwar itu pasal tuan-tuan. Anwar mengumumkan yang akan bertanding di Johor termasuklah yang berjawatan menteri. Kalau kita tengok dalam PKR yang berjawatan menteri tak seorang je, Akmal Nasir. Tapi pasal tak Akmal Nasir tak bertanding? Dia disuruh bertanding, dia tak nak. Kan? Ni maklumat yang saya dapat lah. Sorry lah Akmal kalau salah kan. On, dia tak boleh nak mengelak. Dia tak boleh mengelak, dia kena bertanding juga. So dia ambil kursi yang dia tahu dia tak boleh menang, iaitu di kawasan dia di Batu Pahat, Don di Batu Pahat. Itu memang kubu Kod UMNO for a long time already. Kan? For a very long time already. Baik. Now, bersama tidak masuk ni kenapa tuan-tuan? Okay. Dia ada 2 alasan media dia dan alasan tersembunyi. Dia ada tersurat, tersirat. Tersuratnya adalah, okey, untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, siapa yang tidak tahu, 3,000 orang yang menonton kita ni, bersama akan mengadakan satu majlis pertemuan meraihkan sukarelawan, berterima kasih sukarelawan, di HQ baru. Okey, di ibu pejabat baru bersama. Di mana ibu pejabat baru bersama is dekat Puchong. Macam mana nak cari is, tuan-tuan pergi ke bersama.org, register. Pada 19 hari bulan ini, Ahad, pukul 8 malam,
Dan boleh stay untuk tengok final terus. Tengok final World Cup. Perlawanan di antara Spain versus siapa menang malam ni lah. Kan? Jadi siapa yang berminat, register terus untuk pergi malam ini. 19 hari bulan. So bersama tersuratnya, pertama kita back to back penat. Kedua resources. Ketiga sukarelawan kita ni semua bagai tuan-tuan. Kalau tengok kulit saya pun dah hitam, barai. Kemudian kalau kita tengok persediaan untuk kita nak buka pejabat kita sendiri dan sebagainya. Itu yang tersurat. Yang tersirat sebenarnya adalah kerana Tok Min tu kawan. Dan kita tahu, kalau baca kenyataan Rafizi, itu pertama kawan lah. Kenyataan Rafizi yang kedua, kita kena faham bahawa pertembungan di antara BN, PN versus PH di Negeri Sembilan ni dia akan jadi persaingan yang sengit. Kalau bersama masuk dan kalah, maksudnya PH kalah, bersama akan kalah lah. Kalau PH kalah, dia akan salahkan bersama. Ini semualah kerana parti bersama lah. Macam ni juga Johor kan. Ini parti bersama lah. So sekarang bersama tak masuk. Membuktikan satu lagi hipotesis. Apa hipotesisnya? Penolakan DAP dan PH di Negeri Sembilan nanti, kalau pun menang, kalau kalah. Bukan kerana bersama. Tapi penolakan itu real. Kita kena faham, di negeri Johor, pengundinya lebih kurang dalam berapa? 1 juta lebih, 2 juta. Bersama dapat 20,000 undi. Tapi tetap DAP, PH kata, ini semua bersamalah sebab kekalahan tu. Kan? So, di Negeri Sembilan ni kita akan buktikan another hypothesis. Iaitu bahawa penolakan itu memang real akan berlaku. DAP akan menang berapa kursi. Berapa-berapa itu tak payahlah saya cerita sekarang. Kan? Bersatu dah kata dia akan bertanding guna logo sendiri. Dan lepas ini Bersatu akan kalah habis, maka dia kena gabung dengan PH kalau dia nak masuk PRU nanti. Tonton tengok nanti. All in all, benda tu akan berlaku. And lepas habis Negeri Sembilan, Melaka pula akan ada pilihan raya. Melaka akan ada pilihan raya. So, membawa kepada segala-galanya, bagaimana saya sebut tadi tu, inilah tersiratnya. Satu tadi kawan lah. Kedua, kita nak membuktikan perkara tersebut. Ketiga, kita akan lihat bahawa the downfall of Pakatan Harapan. Satu tangga demi satu tangga demi satu tangga. Dan diorang sekarang ini berada dalam ketakutan. Bila bersama announce tak masuk bertanding, semua lega tuan-tuan. Kalau bersama ni tak ada apa-apa, kenapa lega pula bersama tak masuk bertanding? Bersama tak masuk bertanding kan? So the downfall tu akan berlaku. So, itulah. Akhirnya kau buanglah tim-tim kami, kau buanglah Rafizi. Kau tak dengar kata masih lagi nak bermain dengan corporate mafia, masih lagi nak menjilat UMNO. Macam kata saya tempoh hari, janganlah kamu lena di dalam pelukan ular. Kerana ular yang memeluk kamu bukan untuk comfort, tapi untuk makan kamu. Sekarang perlahan-lahan kamu dah kena makan. Tengok kenyataan Fuizah Saleh hari ni. Tengok kami dekat parlimen ni, okey je berkawan, tak ada masalah pun. Lenalah kamu dalam pelukan ular. Okey tuan-tuan, itu sajalah daripada saya. Terima kasih saya ucapkan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari Ahad nanti. Kita jumpa Ahad nanti.